Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Forum Pendidikan pada hari ini dengan tajuk yang kita bawakan iaitu penggunaan aplikasi Kahoot dan kuisis dalam pendidikan abad yang ke-21. Seperti yang kita tahu, teknologi kini semakin berkembang pesat dan turut dapat mempengaruhi bidang pendidikan. Dalam bilik darjah, guru kini bukan sahaja mengajar menggunakan buku teks ataupun papan putih, tetapi juga melalui aplikasi digital yang interaktif. Bersama saya hari ini, 3 ahli panel yang sangat hebat iaitu Cikgu Jesul, seorang guru yang sangat aktif menggunakan teknologi dalam PDP. Seterusnya adalah Megala, pelajar sekolah menengah yang biasa menggunakan aplikasi ini. Tak lupa juga kepada Puan Winda, seorang ibu yang akan berkongsi pandangan daripada perspektif sebagai seorang ibu bapa. Baiklah, untuk membuka bicara, saya ingin bertanya kepada Cikgu Jesul. Sebagai guru, bagaimana sebenarnya untuk kita aplikasikan contoh seperti aplikasi Kahoot dan kuisis yang kita boleh digunakan di dalam kelas? Silakan Cikgu Jesul. Terima kasih, moderator. Sebagai guru, saya melihat aplikasi Kahoot dan kuisis sebagai alat penilaian formatif yang sangat berguna. Kahoot, contohnya, membolehkan saya menyediakan kuis dengan pelbagai jenis soalan pilihan berganda, betul atau salah, serta teka-teki. Pelajar hanya perlu menggunakan telefon pintar atau komputer untuk menjawab, dan keputusannya boleh dilihat secara langsung. Kuisis pula lebih fleksibel. Sebagai seorang guru, saya menggunakan aplikasi Kahoot sebagai suatu sumber dalam pengajaran. Dan seperti yang kita lihat, ini merupakan page Kahoot. Bagaimana cara penggunaan? Pertama sekali kita akan pergi ke bahagian library, di mana ini merupakan tempat yang kita telah tentukan. Kita telah buat setiap hasil soalan yang boleh setelah kita buat, kita dapat lihat daripada di sini. Dan yang seperti kita lihat yang di sebelah kanan ini adalah beberapa fungsi yang boleh guru gunakan dalam pengajaran. Kita boleh guna flashcard, play solo, pun juga kita boleh buatkan secara host live, di mana dalam host live ini adalah kita akan berikan pelajar untuk menjawab secara langsung semasa kelas. Ini adalah rupa bentuk apa yang dilihat oleh pelajar apabila cikgu, guru membuat di dalam aplikasi Kahoot ini. Namun saya mau menerangkan bagaimana fungsi sebenarnya aplikasi Kahoot ini dari sudut pandang sebagai seorang guru. Pertama sekali kita masuk di bagian option dan kita boleh launch demo, di mana sebagai guru kita akan dapat melihat sama ada soalan kita itu sesuai ataupun tidak kepada pelajar, dan kita dapat tentukan sama ada pengajaran yang kita, soalan-soalan yang kita berikan itu bersesuaian dengan apa yang akan kita berikan kepada pelajar. Maka dengan itu ini adalah apa yang kita boleh tunjukkan kepada pelajar. Kita boleh nilai sendiri sebelum kita
meletakkan ini, memberikan ini, soalan-soalan ini kepada pelajar untuk menjawab. Betul apa yang cikgu katakan. Sebagai pelajar, saya memang lebih seronok bila cikgu gunakan kahur dan kuis. Kalau belajar dengan cara biasa, kadang-kadang saya rasa mengantuk. Tapi bila cikgu buka kahur, semua belajar jadi bersemangat. Ada muzik latar, ada papan skor dan semua orang nak jadi nombor 1. Contohnya, dalam kelas sejarah, cikgu pernah buat kuis tentang tokoh kemerdekaan. Walaupun topik agak berat, saya lebih
mudah ingat sebab soalan dalam bentuk permainan. Selain itu, kuis membantu saya ulang kaji di rumah. Saya boleh ulang kuis banyak kali sampai faham topik tersebut. Saya pula berharap aplikasi ini dapat digunakan secara seimbang dan bijak. Bagi saya, teknologi memang banyak kelebihan tetapi ia lebih bermakna kalau dapat melibatkan guru, ibu bapa dan anak-anak bersama. Contohnya, guru boleh berkongsi kuis yang dibuat di sekolah dengan ibu bapa. Dengan cara ini, kami sebagai ibu bapa boleh bermain bersama anak di rumah. Aktiviti ini bukan sahaja mengukuhkan apa yang mereka belajar di kelas, malah menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan kerana berlaku dalam suasana kekeluargaan. Anak-anak akan rasa lebih bersemangat sebab ibu bapa pun turut serta dalam proses pembelajaran mereka. Selain itu, saya juga suka kalau guru menggalakkan anak-anak mencipta kuis mereka sendiri. Apabila mereka berusaha membuat soalan dengan rakan-rakan atau untuk rakan-rakan, itu bermakna mereka sudah memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Malah ia juga melatih mereka berfikir secara kritis, kreatif dan berani berkongsi idea. Saya percaya anak-anak akan rasa lebih yakin apabila dapat menghasilkan sesuatu dengan sendiri, bukan sekadar menjawab soalan semata-mata. Okey, di samping itu juga, saya rasa penting juga untuk guru memberi ruang kepada pelajar untuk bekerja sama dalam kumpulan ketika menggunakan aplikasi ini. Kalau hanya menekankan persaingan, ada pelajar yang mungkin akan rasa tertekan. Tetapi kalau dijadikan sebagai satu aktiviti berkumpulan, mereka boleh saling menyokong, berkongsi pengetahuan dan belajar menghargai pendapat kawan-kawan yang lain. Hal ini bukan sahaja menguatkan pemahaman akademik, tetapi juga membentuk kerjasama dan toleransi dalam diri anak-anak. Jadi, akhir sekali, saya percaya penggunaan aplikasi ini akan nampak lebih berkesan kalau seimbang dengan aktiviti lain seperti pembelajaran praktikal, projek kecil atau aktiviti luar bilik darjah. Dengan cara sedemikian, anak-anak dapat pengalaman yang lengkap. Ini bukan sahaja pandai dalam teori, tetapi
seimbang dari segi emosi, sosial dan juga fizikal. Jadi sebagai seorang ibu, saya sangat berharap agar guru dan ibu bapa dapat bekerjasama rapat supaya anak-anak bukan sahaja berjaya dalam pelajaran tetapi juga membesar dengan sihat, ceria dan seimbang. Terima kasih kepada semua ahli panel. Jelaslah di sini bahawa aplikasi ini sangat memberi banyak manfaat yang kita dapat melalui aplikasi Kahoot dan Quizizz. Namun begitu, kita juga perlu melihat dari segi cabarannya. Cabaran apabila sebagai guru, sebagai pelajar dan sebagai ibu bapa yang menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz ini. Saya mulakan dengan Cikgu Jesul. Apakah cabaran utama yang cikgu hadapi semasa menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz di dalam kelas? Ya, memang benar. Walaupun aplikasi ini banyak kelebihan, ada juga beberapa cabaran. Pertama sekali adalah masalah capaian internet. Jika talian tidak stabil, pelajar akan lambat menjawab atau terkeluar dari permainan itu. Ini boleh menjejaskan fokus kelas. Kedua, cabaran yang dihadapi adalah tidak semua murid ada peranti sendiri. Ada yang terpaksa berkongsi telefon dengan rakan, yang lain kerana kekurangan peranti. Sebagai guru, saya perlu bijak mengurus supaya semua tetap dapat terlibat sama. Cabaran yang ketiga adalah masa. Menyediakan soalan kuis yang berkualiti memerlukan perancangan. Soalan bukan saja perlu menarik, tetapi juga sesuai dengan tahap pelajar. Namun begitu, saya anggap cabaran ini sebagai peluang untuk menjadi lebih kreatif. Misalnya, saya boleh bahagikan murid dalam kumpulan kecil supaya mereka boleh bekerja sama menggunakan satu peranti sahaja. Dari sudut pelajar pula, cabaran yang saya nampak ialah bila kuis terlalu cepat, ada soalan yang perlukan masa untuk difikirkan. Tetapi, timer Kahoot kadang-kadang terlalu singkat. Ia membuatkan kami menjawab terburu-buru. Selain itu, ada pelajar yang mungkin rasa tertekan bila melihat ranking di skrin besar, walaupun ia menyeronokkan. Ada juga yang rasa kecewa bila asyik di tempat terakhir. Jadi, saya rasa guru perlu seimbangkan antara bersaing dan belajar dengan tenang. Saya setuju dengan Megala. Dari pandangan saya sebagai seorang ibu, kita bukan sahaja perlu lihat dari sudut keberkesanan aplikasi ini dalam pembelajaran, tetapi juga dari emosi dan kesejahteraan anak-anak. Aplikasi kuis ini memang menarik, boleh buat anak seronok dan bersemangat untuk belajar. Tetapi, kalau terlalu menekankan persaingan atau ranking, saya risau jika ada pelajar yang kurang cemerlang akan berasa rendah diri, kecewa atau hilang keyakinan. Kita kena ingat, setiap anak ada tahap kebolehan yang berbeza, jadi cara mereka memberi respon juga berbeza. Selain itu, saya juga bimbang tentang masa penggunaan gadget kerana jika anak terlalu lama menghadap skrin telefon atau komputer untuk menjawab kuis, ia boleh memberi kesan kepada mata, postur badan dan juga tumpuan mereka. Kadang-kadang anak jadi leka dengan teknologi sampai terlupa rehat atau bergerak. Perkara ini boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan emosi mereka dalam jangka masa yang panjang. Bagi saya, teknologi memang penting, tetapi perlu ada kawalan. Guru boleh tetapkan masa tertentu untuk menggunakan aplikasi, manakala ibu bapa pula perlu pantau dari rumah.
Kita boleh seimbangkan penggunaan aplikasi ini dengan aktiviti lain seperti perbincangan berkumpulan, pembelajaran secara hands-on atau aktiviti luar bilik darjah. Dengan cara ini, anak-anak bukan sahaja belajar melalui teknologi tetapi juga dapat mengasah kemahiran sosial, komunikasi dan kreativiti mereka. Jadi, saya rasa kerjasama antara guru dan ibu bapa sangat penting. Jika ada komunikasi yang baik, kita boleh pastikan anak-anak mendapat manfaat penuh daripada aplikasi ini tanpa mengabaikan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Baiklah, pandangan yang sangat bernas bagi saya apabila 3 ahli panel ini berkongsi tentang cabaran ini. Baiklah, kita sudah bincangkan apakah manfaat dan cabaran apabila menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz ini. Sekarang, saya ingin mendengar pula cadangan daripada 3 ahli panel kita iaitu Cikgu Jesul, Megala dan Puan Winda tentang cara kreatif untuk kita menggunakan Kahoot dan Quizizz di dalam kelas. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Menurut cadangan saya, guru boleh gabungkan Kahoot atau Quizizz dengan aktiviti kumpulan. Contohnya, murid dibagikan kepada kumpulan kecil dan setiap kumpulan hanya gunakan satu peranti sahaja. Dengan cara ini, mereka boleh berbincang bersama, mencari jawapan bersama. Selain itu, guru juga boleh masukkan elemen multimedia seperti gambar, audio, atau video dalam soalan. Ini menjadikan kuis lebih menarik, terutamanya untuk subjek sains dan bahasa. Saya juga rasa bagus jika guru gunakan Quizizz sebagai latihan kendiri di rumah. Murid boleh mengulang kuis mengikut kemampuan pelajar masing-masing, kemampuan mereka masing-masing. Bagi saya sebagai pelajar, saya harap cikgu boleh gunakan Kahoot atau Quiz bukan sahaja untuk ujian, tetapi juga sebagai aktiviti santai. Misalnya, buat kuis tentang isu semasa atau fakta menarik. Itu akan buatkan pelajar lebih seronok. Selain itu, kalau cikgu beri masa tambahan untuk berbincang sebelum jawab, ia lebih membantu pemahaman. Jadi bukan sekadar menjawab laju, tetapi juga benar-benar faham isi pelajaran. Sebagai seorang ibu, saya juga melihat kesan positifnya. Anak saya selalu bercerita tentang Kahoot dan Quizizz selepas balik dari sekolah. Kadang-kadang dia juga tunjuk keputusan kuis kepada saya dengan bangga. Saya rasa aplikasi ini bagus kerana ia boleh mengubah persepsi anak terhadap pembelajaran. Belajar tidak lagi dianggap membosankan, malah saya sendiri kadang-kadang cuba untuk menjawab kuis bersama anak di rumah. Itu salah satu cara untuk saya menyokong pembelajaran dia. Namun begitu, saya sebagai seorang ibu, saya juga ada sedikit kebimbangan yang mana tidak semua pelajar mungkin ada telefon pintar atau internet yang stabil. Jadi, saya berharap agar guru dapat seimbangkan penggunaan aplikasi ini dengan kaedah tradisional agar semua pelajar mendapat peluang yang sama rata. Terima kasih kepada semua ahli panel kita iaitu Cikgu Jesul, Megala dan Puan Winda atas perkongsian yang sangat bermakna untuk kami hari ini. Daripada perbincangan hari ini, saya dapat simpulkan bahawa Kahoot dan Quizizz dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih menyeronok, interaktif dan sesuai dengan abad ke-21. Guru dapat menilai tahap pemahaman pelajar secara pantas dan berkesan. Pelajar pula akan lebih bermotivasi untuk belajar. Ibu bapa turut melihat kesan positif apabila
kita menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz ini. Walaupun saya tahu masih ada kebimbangan seperti isu gadget, capaian internet dan emosi pelajar semasa menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz ini. Akhir sekali, penggunaan teknologi di dalam pendidikan perlulah dilakukan secara bijak dan seimbang supaya manfaatnya benar-benar dirasai oleh semua pihak. Dengan itu, saya, Siti Nur Afiqah binti Nordin, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli panel jemputan kita dan juga semua hadirin yang hadir pada hari ini. Jadi, berakhirlah sudah forum kita pada hari ini. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi di forum akan datang. Dan terima kasih semua sebab sudi mendengar kami punya forum sehingga habis. Sekian, terima kasih.